Kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni terasa macam nak kumpul kad lah. Jadi saya singgahlah kedai Impulse Gaming. Dekat sini ada pelbagai jenis kad. Bukan kad Pokemon saja. Kad My Little Pony pun ada dengan harga yang sangat berbajutan. Lepas tu saya terjumpa pula kad Dragon Ball dengan harga RM2. Jadi saya beli 3 booster pack untuk video kali ini. Jom kita tengok kad apa yang bakal kita dapat untuk pack-pack ini. Okey, untuk pack pertama, dalam satu pack ni ada 3 kad. Okey, kad pertama kita dapat Goku dan juga Trunks. Kita ada Ginyu dan kad terakhir hadir dengan kita ada Vegeta. Lawa juga dan kualiti kad dia agak keras Okey, kita akan teruskan dengan pack yang kedua. Alright, kad pertama kita ada Goku, Gohan dan juga Piccolo diikuti dengan Geese. Alright, Geese. Dan yang ketiga kita ada bapa kepada Chi-Chi. Alright, untuk pack terakhir sebenarnya berbaloi jugalah sebab satu pack ni RM2 sahaja dan kad ni original guys. Okey, kita ada Trunks, seterusnya kita ada Guldo, betul saya sebut ni, dan yang terakhir kad ketiga kita ada Master Roshi. Sesuai lah untuk siapa yang minat Dragon Ball dan nak cari something yang sangat murah dan juga berbaloi.